Nak beli rumah pertama tapi tak tahu nak mulakan dari mana? Jom saya tunjukkan checklist lengkap untuk first time buyer. Perkara pertama, check loan eligibility dan DSR anda. Pastikan DSR tak lebih 70% supaya loan lulus. Kira dulu kemampuan bulanan sebelum apply. Sediakan dokumen lengkap awal-awal. Payslip 3 bulan, bank statement 6 bulan, EA form, IC, surat tawaran. Dokumen lengkap, proses cepat. Elakkan kelewatan yang menyusahkan. Jangan lupa hidden cost, legal fee, stamp duty, valuation fee, semua kena bajet. Biasanya tambah 3 hingga 5% dari harga rumah. Ramai terlepas pandang ni dan terkial-kial kemudian. Research lokasi dengan teliti. Cek jarak ke tempat kerja, sekolah, hospital dan kemudahan awam. Lokasi strategik bukan sahaja selesa, malah nilai hartanah naik lebih cepat masa depan. Inspect property betul-betul sebelum beli. Cek retak dinding, bocor paip, masalah elektrik dan struktur bangunan. Jangan tergesa-gesa, ambil masa untuk periksa setiap sudut supaya tak menyesal. Negotiate terms dengan bijak. Jangan malu minta diskaun ataupun rebate. Tanya developer pasal freebies macam legal fee atau furniture package. Setiap ringgit yang jimat adalah keuntungan anda. Last sekali, plan untuk post-purchase expenses. Budget untuk maintenance fee, cukai tanah, insurance dan utility bills. Jangan sampai tercekik sebab tak prepare kos berterusan lepas beli rumah. Dengan checklist ni, anda dah ready untuk beli rumah pertama dengan yakin. Preparation yang betul adalah kunci kejayaan dalam pelaburan hartanah. Save checklist ni dan follow step by step. Share kat kawan yang nak beli rumah. Jom mulakan journey jadi homeowner sekarang.